Serigala kena ayam. Follow Bro Time on TikTok dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Liverpool mara ke suku air of the FA Cup pagi tadi dengan kemenangan 1-3 menentang Wolves. Yang ni dia boleh pula menang, tapi perlawanan ni sangat berbeza. Such a contrast compared to perlawanan sebelum ni. Salah satu sebabnya adalah Arne Slot akhirnya startkan Rio Ngumoha di sebelah kiri. Dah berjuta kali dah aku cakap. Kena startkan budak ni. Korang tengok saja stats dia. 91% passing accuracy. 9 touches in opposition box. 6 ground duels won. 3 dribbles completed. 3 fouls earned. 1 chance created. Untuk aku ni dah contribution yang cukup. A deserving man of the match pada perlawanan ni. Every time dia dapat bola, it's very exciting. Lagi cepat permainan kita. Betapa efektifnya budak ni di sebelah kiri tu compared tu dengan nombor 18 tu. Almost every time he has the ball, it's a threat to Wolves. Kau tengok ni macam mana dia gentil belah ni. Kau rasa nombor 18 tu boleh gentil ke macam ni? Tapi untuk akulah, seriously, untuk perlawanan ni, Andy Robertson was the star of this game. 1 gol, 1 assist. Padu betul gol dia tu. Ayat aku untuk Robo ni sebenarnya sama je. He brings confidence to the game. He brings composure. He brings leadership. Aku pun tak tahulah kenapa Arne Slot tak mainkan dia. Dengan Rio Ngumoha dan Andy Robertson, betapa efektifnya sebelah kiri tu. Geraklah sikit. Kalau korang sedar, almost every attack in this game semua started on the left. Korang jangan salah faham pula. Aku okey dengan Milos Kerkez ni. Tapi impact Robo ni setiap kali dia main dalam sesuatu perlawanan sangat berbeza. He gives a different edge to the game. Itulah speciality Andy Robertson ni. Dari interview-interview dia yang kita dapat tengok, aku dah start rasa macam ini adalah season terakhir dia di dalam jersey Liverpool. Oh, jangan lupa ada satu lagi benda kelakar. Dia masih nak mainkan budak ni. Selagi boleh sumbat, selagi itulah dia nak sumbat. Kali ni dia main striker pula. Chiesa ada on the bench. Ekitike ada on the bench. Yang lagi jauh bagus daripada Mamat ni. Dia main juga. Dah lah performance dia pun macam haram. Aku jam ah. Kenapa dia masih main? Memang sah lah slot ni favoritism. Kita tengok sajalah